Assalamualaikum guys. Hari ni Pak Murad nak buat gondang korang campur potik. Ni Pak Murad nak masukkan minyak kelapa untuk tumiskan barang ni. Hari ni Pak Murad buat gondang. Korang walaupun korang tapi Pak Murad tumis. Bila dah panih koli ni sekarang, minyak ni koli pula. Minyak ni sekarang Pak Murad masukkanlah barang-barang dia. Minyak pun dah panih, jadi Pak Murad nak masukkan bahan lah. Kunyit, cili api, bawang putih, bawang merah, alio, lengkuas. Sorai yang di mesin sekali. Ni semua dalam ni. Jadi Pak Murad masukkanlah. Dia dah panih kan. Tunggulah dia sampai dia melogak. Melogak kan kita masuklah barang lain pula. Nampak dah melogak tu. Jadi Pak Murad taruhlah korang. Ni korang. Sekarang dia dah apa kan Pak Murad masukkanlah barang yang lain-lain pula. Ni masukkan sorai. Tadi walaupun ada sorai yang dah di blender, jadi masukkan juga sorai. Asam keping 1 keping. Jadi masukkanlah potik. Pasal nampak dah melogak tu kita masuk potik. Ni dah potik lah. Buah kepayo. Kadang-kadang orang panggil buah potik. Kadang panggil buah kepayo. Tunggulah dia melogak. Kita masukkan garam dulu. Secukup rasa. Pak Haji naik motor pun secukup rasa. Pesadap pun secukup rasa. Jadi kita kena buhnya sikit kena buh sikit. Ambil rasa. Ambil rasa ada manis, ada masin. Manis sangat pun jangan. Loyo gitu kan kalau manis sangat. Rasa-rasa manis. Dah nampak melogak ni, jadi Pak Murad masuklah santan. Santan pun tak banyak. Ini nampak santan banyak kan, masuk sedikit yo. Ni santan nori. Ni dah. Santan nori. Cukup. Bila dah koring sekarang, Pak Murad masuklah kerisik Nampak dah koring. Jadi Pak Murad masukkanlah kerisik. Masukkanlah 2 sanduk. Cukup lah tu kan. Ni air. Air minyak Jadi tunggulah dia koring. Bila koring kan Pak Murad angkit lah. Nampak pun dah koring. Jadi Pak Murad tutup api lah. Dah masak lah ni kan. Dah koring dah berminyak lah. Jadi dah masak. Jadi Pak Murad tutup api. Guys, inilah hasilnya. Gondang korang sama kepayo. Mantap.